Masalah penyakit keturunan motor Yamaha yang ramai orang kena, tapi korang pun tak alert pasal masalah ni. Sebenarnya kalau kau tahu, kau boleh buat sendiri dekat rumah sebenarnya. Contoh sebiji motor NVAX yang datang kat bengkel aku. Hari ni minggu ni memang kebetulan banyak motor NVAX yang datang, Yamaha NVAX datang dekat bengkel aku. Kebetulan hari ni juga pun ada motor Yamaha datang untuk masalah semput-semput. So kalau motor NVAX masalah semput-semput ni aku dah boleh agak dah apa masalahnya. Tapi sebelum tu aku tunjuk kat korang apa masalah semput dia macam mana. Ni kita try bawa, kau tengok lah. Allah. So motor memang semput teruk. Aku tak tahu macam owner ni boleh hantar motor ni dekat bengkel dekat wing kan, atau dia bawa gulak lah owner ni. Jadi kalau motor Yamaha NVAX masalah semput je ni, aku dah tahu dah apa masalah dia. Okey, pertama kita buka cover set dia, ada 1 2 3 4 skru satu klip. 3 skru satu klip, totalnya lah 4 lah kan. Kau buka kepuk belah kanan and then kau cabut kepala plug dia. Sini aku tunjuk kau bila cabut kepala plug dia. Ini rupa kepala plug dia. Motor Yamaha NVAX memang ada banyak masalah kepala plug sebenarnya. Sebab apa? Kepala plug dia senang terdedah dengan bahagian luar. Kau tengok kepala plug yang kita buka ni pun ada koyak, and then warna perang kuningnya, maksudnya kepala plug ni pun ada agak reput sebenarnya. Biasanya kepala plug dia akan belah koyak bahagian depan ataupun dengan koyak bahagian belakang. Itu normal untuk motor NVAX yang selalu kena. So cara senang je, aku cabut kepala plug dia yang lama, tukar kepala original yang plug yang baru, and then kau pasang balik. Itu cara dia, senang sahaja. Jadi bila dah tukar kepala plug baru, and then kita try motor ni dekat luar. So bila try, motor ni lancar dah, tak ada masalah semput, dah settle masalah ni. Pasang balik cover set lama dah settle. Kita pergi ke kes motor kedua lah yang sebelah ni. Kebetulan ada kat sebelah motor NVAX ni pula. Jadi yang NVAX sebelah ni pun penyakit keturunan juga, motor Yamaha NVAX NMAX. Biasanya dua motor ni lah yang kena kan. Ni masalah apa? Soket coil magnet terbakar. Simptom dia simple je. Soket coil magnet terbakar ni biasanya motor kau akan mati dekat tengah jalan. Kadang motor kau mati tiba boleh hidup balik, kadang motor kau semput, kadang motor langsung tak boleh nak hidup. Kau tengoklah, coil magnet terbakar ni akan melibatkan soket yang hangus, wire pun akan hangus. So solution dah apa? Biasanya kita akan tukar terus coil magnet Vietnam yang panjang. Terus soket dia terus cocok ke ECU. So soket lama ni kita nak tak pakai dah. So terkemaskan sikit. So NVAX sebelah kiri ni pula apa masalah? Ini owner mengadu motor ni cepat sangat bateri kau. Mana bila kita buka seat kau tengoklah button mode dia menyala. Sepatutnya walaupun meter kau off, motor ni aku meter tutup tau, aku tak on langsung motor ni, tapi button mode ni tetap menyala. Sepatutnya walau motor tak hidup, button mode tak menyala. So memang api terus mengalir, berjalan je lah. So memang confirm lah kong bateri. Memang solution dia tukar button mode baru. Kita pergi kat motor NVAX yang belakang. Bahagian motor NVAX yang first kita buat bahagian belakang pula kan. Motor NVAX yang belakang-belakang ni nak buka bahagian CVT, kau tengok ada punya filter bukan main kotor lagi, dah kena tukar lah. Motor ni bila sekali buka kau nampak dia punya trip puli depan dah habis makan teruk. Aku tak tahulah macam mana korang pasang sebelum ni, tak tahulah macam mana lah kan. Tak tahu owner ni buat kat mana, aku tak tahu. Tapi yang pasti owner kata nak buat macam mana. Kalau trip ni makan, kalau trip ni depan ni pun dah nak loose lah kau pasang ni. Trip depan ni pun loose habis, trip belakang ni pun loose habis. So kalau kes macam ni, aku cakap dengan owner kalau ada bajet overhaul je lah, tukar baru lah kan. Tapi owner pun kata tak nak pening kepala, dia nak overhaul, nak tukar baru, tukar shaft. Okay, settle, tak ada masalah untuk motor ni. Jadi itu yang terjadi untuk hari ni sahaja. Aku tak cerita yang sebelum-sebelum ni lagi. So banyak lagi kes yang terjadi sebenarnya. So untuk korang mana yang ada masalah motor skuter, boleh hantar kat dua cawangan kita yang fokus terbawa skuter, iaitu Dana Garage, Motor Expert Bukit Mewah, Kajang, dan Dana Garage TDI Kajang. Yang dua bengkel ni memang kita fokus untuk buat specialist sebagai skuter saja. 3 cawangan lain juga, 4 cawangan yang lain pula kita fokus untuk motor-motor kapcai yang lain. So untuk korang pada masalah motor, boleh hantar je ke mana-mana cawangan kita yang dekat dengan rumah korang. So apa boleh PM je, kita tak ada masalah.